A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat datang ke kuliah kita untuk subjek Ulumul Quran, yang ini adalah al-muhadaratul ula an tarikh Ulumul Quran. So kita akan tengok dalam kuliah ini, saya akan bercakap dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Saya akan translatekan statement-statement ataupun teks-teks yang ada dalam slide kita ni untuk anda lebih mudah faham, untuk anda boleh buat ulang kaji untuk subjek yang kita akan tengok ini, insya-Allah. Okey. So dalam kuliah kita ini kita akan tengok 3 perkara untuk hari ini. Yang pertama, kita akan tengok tarikh Ulumul Quran ini, iaitu tentang sejarah Ulumul Quran. Kita pecahkan kepada 3 benda hari ini kita nak tengok. Pertama, bagaimana permulaan Ulumul Quran ini tercipta pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Yang kedua, kita akan tengok perkembangan Ulumul Quran pada zaman kurun kedua, pada zaman kurun ketiga, kurun keempat, kurun kelima, kurun keenam dan sehinggalah hari ini. Dan yang ketiga, kita akan tengok tentang apakah itu Al-Quran, apakah ta'rifnya, apakah nama dan sifatnya, dan apakah itu ta'rif Ulumul Quran. So ini yang kita akan tengok hari ini, insya-Allah. Okey. So kita pergi yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana datangnya Al-Quran ini. Kita kena rewind balik apa yang kita dah belajar dulu. Al-Quran ini merupakan satu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut anzalallahu al-Quran ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minaz zulumati ila an-nur wa yahdihim ila as-siratil mustaqim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi menyampaikannya kepada sahabat. Dan sahabat ini semuanya adalah orang Arab yang betul-betul Arab, yang boleh memahami bahasa Arab. Fayafhamuna, mereka ini memahami Al-Quran ini bisaliqatihim, kerana mereka ini orang Arab. Namun ada juga beberapa statement-statement, ada juga beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang mereka kurang jelas. Apabila mereka kurang jelas, apa mereka buat? Mereka ini sa'alu Rasulullah, mereka ini bertanya Rasulullah untuk mendapatkan kefahaman. Apa contohnya? Kita tengok dekat dalam slide yang ini. Contohnya daripada hadis Ibnu Mas'ud, apabila turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ayat ini cerita tentang orang yang beriman itu dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Mereka ini orang yang selamat sejahtera, dan mereka ini adalah orang yang mendapat hidayah. Maka sahabat pun dia jadi muskil sikit, sebab kita ni manusia sentiasa melakukan kezaliman. Bagaimana kita nak mendapat kesejahteraan dan mendapat hidayah kalau memang hari-hari kita melakukan kezaliman? Dan Allah sebut orang beriman itu tidak mencampur adukkan kezaliman. Maka mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ayyuna la yazlim nafsah. Rasulullah, siapa di antara kami ni yang tak pernah menzalimi diri sendiri? Semua pernah. Macam mana tu? Maka Nabi jawab, qala innahu laysa alladhi ta'nun. Bukan seperti itu yang kamu faham tu. Tidakkah kamu pernah mendengar, alam tasma'u, tidakkah kamu pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Abdus Saleh? Siapakah Abdus Saleh ini? Luqman, kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka zalim di sini, zulm di sini adalah zulm yang sama disebut oleh Luqman, iaitu syirik. Maka syirik inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat di atas. Maka bila sahabat kurang faham, maka sahabat tanya Nabi, dan Nabi explainkan. Ini pada zaman Nabi SAW ketika Al-Quran ini turun. Dalam masa yang sama, sahabat juga, mereka ini memahami Al-Quran, menjaga Al-Quran dengan cara talaqi dengan Nabi SAW, dan menghafalnya dan memahaminya. Dan mereka ini rasa benda ini satu kemuliaan yang besar. Disebut dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Anas, sesungguhnya sahabat-sahabat ini apabila membaca suratul Baqarah ataupun surah Ali Imran, mereka ini bersungguh-sungguh merasakan benda itu sangat berat, sangat besar untuk mereka ini hafal. Maka ini menunjukkan mereka ni sungguh-sungguh betul nak hafal ataupun nak memahami Al-Quran ini. Dan Nabi SAW, ini poin yang penting, tidak membenarkan sahabat menulis apa-apa pun ilmu melainkan Al-Quran.
hanya Al-Quran yang dibenarkan oleh Nabi untuk ditulis. Selain daripada Al-Quran tidak boleh ditulis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan Nabi sebut, la taktubu anni, jangan tulis daripada saya apa pun melainkan Al-Quran. Siapa yang dah tulis, Nabi suruh falyamhu, padam, jangan tulis. Ini penting untuk kita tahu, pada zaman Nabi SAW, benda yang ditulis hanyalah Al-Quran. Hadis pun tidak ditulis. Supaya apa? Supaya tidak berlakunya percampuran. Orang ingatkan ini ayat Quran, rupanya ini hadis. Pada zaman Nabi, Nabi dah cut siap-siap supaya Al-Quran sahaja yang boleh tulis. Selain daripada Quran, jangan tulis. Ini poin yang penting. Pada zaman sahabat juga, ketika Nabi duduk dengan sahabat ini, mereka ini tidak menulis apa-apa pun daripada melainkan Al-Quran. Sehinggalah Nabi mengizinkan, baru mereka tulis. Dan sahabat ini belajar daripada Nabi ulumul Quran. Tadi Al-Quran, dia belajar dengan Nabi ulumul Quran musyafahatan, dengan cara depan-depan, jumpa Nabi depan-depan. Dan mereka ini ketika itu pun tidak menulis ulumul Quran. Pada ketika itu pun ulum Al-Quran tidak ditulis lagi. Al-Quran ditulis, ulumul Quran tidak ditulis. So kenapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, kerana sahabat ini, kebanyakan daripada mereka ini ummiyan. Mereka ini orang yang tidak mahir menulis dan membaca. Yang kedua, alat-alat penulisan pada ketika itu belum lengkap untuk digunakan. Maksudnya tak ada lagi alat-alat yang cukup untuk ditulis, untuk menulis dan untuk menyimpan penulisan-penulisan mereka ini. Dan kerana yang paling penting, kerana Nabi yang larang mereka untuk tulis selain daripada Al-Quran. Hanya Al-Quran yang boleh tulis. Selepas Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq, dia telah mengumpulkan Al-Quran yang mereka telah pun hafal ini secara perkumpulan yang mudah, yang boleh di-refer tetapi dalam bentuk yang belum lagi tersusun dengan sempurna. Maka mana-mana sahabat yang menulis Al-Quran pada pelepah tamar, pada kulit kayu, pada batu, pada tulang binatang, semuanya dikumpulkan dan disusun. Pada waktu itu Al-Quran ini disusun dengan susunan ayat-ayat, tetapi tidak mengikut susunan surah. Al-Quran disusun mengikut susunan ayat. Maksudnya kalau Al-Baqarah tu 1 sampai 286 tu ada. Tapi selepas Al-Baqarah bukan Ali Imran. Mungkin dia letak lepas Al-Baqarah tu dia letak surah An-Nisa ke An-Nas ke, sebab dia tak disusun mengikut surah lagi. Okey? So itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Uthman dan Ali macam mana? Pada zaman Uthman, wujudnya keperluan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Mushaf ni maksudnya apa? Buku. Mushaf ni buku. Zaman Abu Bakar dah ada buku ke belum? It's not yet like a book lah. Dia masih lagi dalam bentuk hanyalah kumpulan sahaja. Tetapi pada zaman Uthman, keperluan mendesak untuk adanya buku. Maka dibuatlah arahan untuk mengumpulkan Al-Quran ini dengan detail, dengan penuh, untuk dijadikan buku. Maka dinamakanlah mushaf ketika itu Mushaful Imam. Pada zaman Uthman disiapkan satu Al-Quran yang telah dikumpulkan daripada Abu Bakar As-Siddiq itu, maka dijadikan dalam bentuk bercetak buku, namanya sebagai Mushaful Imam. Dan cetakan ini telah diulang cetak, ditulis balik ditulis dengan beberapa cetakan dan dihantar ke semua wilayah-wilayah Islam. Dan ketika itulah wujud satu ilmu yang itu dinamakan sebagai ilmu Rasmul Quran. Ilmu Rasmul Quran adalah ilmu penulisan Al-Quran. Nak tulis Quran pun ada cara, ada teknik, ada guideline, ada dia punya do and don'ts. Maka nama ilmu ini ilmu Rasmul Quran. Ilmu Rasmul Quran sebahagian daripada ilmu Ulumul Quran. Habis zaman Sayyidina Uthman, masuk pula zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib pada zamannya itu telah menambah sedikit apa yang dibuat oleh Uthman dengan mengarahkan seorang daripada sahabat bernama Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan baris dan juga titik. Dia letakkan baris dan dia letakkan titik untuk memudahkan orang, supaya orang boleh mudah membaca dan
untuk lebih tepat bacaannya. Maka ilmu ketika zaman Sayyidina Ali ini dinamakan sebagai ilmu i'rabul Quran. Ilmu i'rabul Quran bermaksud ilmu tentang titik dan baris yang ada dalam Al-Quran ini. Ini juga sebahagian daripada ilmu ulumul Quran yang wujud selepas zaman Nabi SAW, walaupun telah dipelajari oleh sahabat. Ilmu ini baru produce, baru dikeluarkan, baru dizahirkan pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Habis zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bagaimana Al-Quran pada zaman tabi'in? Macam mana pula rupanya Al-Quran pada zaman tabi'in? Pada zaman tabi'in, Islam ini sudah pun tersebar dengan sangat luas. Apabila Islam sudah tersebar dengan sangat luas pada zaman sahabat sekalipun, maka sahabat ini telah diarahkan oleh khalifah untuk pergi ke negeri-negeri yang telah dibuka ini. Pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke Iraq. Jauh ni daripada Madinah ni, bukan dekat. Untuk buat apa? Untuk ni disebut kat sini, yu'allimuna ahluhal Quran, mengajarkan ahli-ahlinya Al-Quran. Yu'allimuna ahlaha Al-Quran, untuk mengajar ahli-ahli negeri itu yang dia pergi tu Al-Quran, dan mengajarkan ilmu tafsir kepada mereka terhadap Al-Quran itu. Antara sahabat yang merupakan mufassir yang popular, yang merupakan mufassir yang sangat hebat adalah Khulafa al-Arba'ah. Semua Khalifah Ar-Rashidin itu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, adalah khulafa, adalah orang-orang yang mahir dalam ilmu tafsir. Kemudian adanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari dan Ibn Zubair. Maka daripada ini datanglah pemikiran-pemikiran ataupun datanglah school of thought, iaitu cara orang-orang di negeri-negeri ini mentafsirkan Al-Quran ikut style siapa. Kalau di Mekah, penafsiran Al-Quran mengikut style Abdullah bin Abbas. Kalau di Madinah, penafsiran Al-Quran mengikut style Ubay bin Ka'ab. Kalau di Iraq, penafsiran mengikut style Abdullah bin Mas'ud. Dan semua ini mereka buat dengan cara memahami ayat Al-Quran, tafsirnya secara penuh. Dan mereka ini, Al-Quran ini dibaca dengan penuh, namun tafsirannya ini hanya fokus kepada makna-makna beberapa ayat dan tafsiran ayat-ayat yang susah difahami, dan juga menjelaskan ayat-ayat yang agak umum. Ini pada zaman sahabat nak pergi ke tabi'in. Bila sahabat mengajar di negeri-negeri ini, takkan tak ada anak murid kan? Mesti ada anak murid dia. Maka anak murid mereka ini adalah sebahagian daripada tabi'in yang belajar dengan sahabat-sahabat ini. Di Mekah, Ibnu Abbas, anak muridnya adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamani, Ata' bin Rabah. Kalau di Madinah, anak murid kepada Ubay bin Ka'ab adalah Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Kalau di Iraq, anak murid Ibnu Mas'ud adalah Alqamah bin Qais, Masruq, Aswad bin Yazid, Amir bin Sya'bi, Hasan al-Basri, Qatadah bin Di'amah. Ini antara anak murid daripada Ibnu Mas'ud. So habis pada zaman tabi'in ini, dia belajar daripada sahabat, sahabat mengajarkannya kepada tabi'in. Apakah ilmu yang dipelajari oleh tabi'in ini? Mereka ini mengambil daripada sahabat ini ilmu-ilmu tafsir, ilmu gharibul Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu makki madani, ilmu nasikh mansukh, dan ini semua melalui cara talaqi, dengan cara berjumpa dengan guru depan-depan dan belajarnya. Itu secara asas apa yang kita tengok daripada zaman Nabi sehinggalah zaman tabi'in. Daripada zaman Nabi, Nabi ajarkan kepada sahabat. Sahabat ini belajar daripada Nabi membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Pada zaman sahabat, mula wujudnya keperluan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk yang tersusun. Maka Abu Bakar menyusunnya untuk kali pertama, diikuti oleh Uthman membukukannya, dan kemudian Al-Quran ini sudah mula difahami
dan selepas itu pada zaman tabi'in, Al-Quran ini sudah mula diajar oleh sahabat kepada tabi'in yang berada di negeri-negeri yang berbeza. So ini kita buat dalam bentuk diagram lah. Anda boleh baca balik untuk anda buat semakan. Jangan lupa ingat nama-nama ini. Ini antara soalan-soalan yang biasa sangat masuk exam. Siapakah anak murid Ibnu Abbas? Siapa anak murid Ubay bin Ka'ab? Siapa anak murid Abdullah bin Mas'ud? Jangan lupa. Ini kena ingat betul-betul ni. Okey, Nash'atu ulumul Quran wa tatawwuruh. Perkembangan ilmu Al-Quran pada mula-mula zaman kurun yang kedua apa jadi? Pada Asrut Tadwin, pada kurun pembukuan Al-Quran, pada kurun pembukuan ulumul Quran ini apa yang jadi? Iaitu ada beberapa marhalah, ada beberapa step. Step pertama, mereka ini fokus kepada tafsiran-tafsiran yang berada pada kitab-kitab hadis. Maka pada kurun kedua, Al-Quran ini nak difahami berkaitan dengan tafsir, mereka ini akan tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang ada daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ini fokus pertama ketika kurun kedua ini. Maka mereka ini akan mencari riwayat-riwayat Al-Quran daripada Nabi SAW, daripada sahabat, daripada tabi'in yang menceritakan tentang tafsir Al-Quran ini. Dan di antara ulama-ulama yang fokus pada tugas-tugas ini adalah Yazid bin Harun Al-Sulami, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Waqi' bin Al-Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razzaq bin Hammam. Dan mereka ini adalah dikatakan mereka ini adalah ulama-ulama hadis. Dan mereka ini meletakkan tafsiran Al-Quran sebagai satu bab dalam kitab hadis mereka. So sebab itulah dalam kitab hadis itu, dalam kitab hadis mereka itu, mereka letakkan ada bab cerita tentang tafsiran ayat Al-Quran. Ini dia orang punya orang kata apa, marhalah yang pertama pada kurun yang kedua. Maka ketika kurun yang kedua ini juga, maka wujudlah satu lagi kemampuan ulama untuk mengasingkan tadi dalam kitab-kitab hadis. Maka wujudlah satu orang kata apa, inisiatif daripada ulama kurun kedua untuk mengasingkan Al-Quran duduk dekat dalam satu kitab yang lain, bukan dalam kitab hadis. Maka wujudlah satu ulama yang telah meletakkan satu tafsir, satu kitab khas mencerita tentang tafsir Al-Quran secara penuh lengkap. Inilah ulama yang buatnya, iaitu Imam Ibn Jarir At-Tabari. Imam Ibn Jarir At-Tabari menulis satu kitab yang dinamakan Tafsir At-Tabari, ataupun dipanggil sebagai Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran an Ta'wil Ayil Quran. Kita kenal dia sebagai Tafsir At-Tabari. So dalam Tafsir Tabari inilah adanya tafsiran-tafsiran ayat yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tabari mengikut ilmu tafsir. Dah tak ada terselit dekat dalam kitab hadis. Dia kitab yang berasingan. Berapa jilid? Banyak. Ada 14 ke 15 jilid untuk tafsiran yang dinamakan kitab tafsir Imam At-Tabari. Marhalah ketiga, step ketiga, maka mulalah ulama menulis secara kecil-kecilan, menulis secara tajuk yang kecil-kecil dalam tajuk berkaitan dengan Al-Quran. Maka contohnya ada ulama yang menulis tentang asbabun nuzul. Ulama Ali bin Al-Madini, iaitu guru kepada Imam Bukhari, menulis satu kitab bernama Asbabun Nuzul. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis kitab bernama An-Nasikh wal Mansukh. Ibn Qutaybah Ad-Dainuri menulis kitab Mushkilul Quran. Dan mereka ini adalah ulama-ulama kurun yang ketiga. Ada juga ulama yang mula menulis kitab khas tentang Al-Quran. Maka ditulis kitab Al-Hawi fi Ulumil Quran. Imam Abu Bakar bin Muhammad Imam Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Anbari menulis kitab Ulumul Quran ini juga dalam bentuk kitab yang khas. Ada juga ulama yang bernama Abu Bakar As-Sijistani menulis kitab Gharibul Quran. Dan ramai lagi ulama-ulama yang disebut pada kurun keempat ini mula menulis kitab khas cerita tentang Ulumul Quran. Nama-nama ni, saya ulang, nama-nama ini jangan lupa. Kadang-kadang ada masuk dalam exam dan anda kena ingat nama-nama ini sikit-sikit. Okey. Selepas itu adanya ulama yang mengikut cara yang sama, antaranya Imam Baqillani menulis kitab I'jazul Quran. Ayat ini saya biarkan anda boleh baca sendiri. Ini antara kitab-kitab yang menulis tentang ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu Quran. Maka mulalah
satu lagi marhalah, step yang seterusnya, yang menulis penulisan Al-Quran dengan menggabungkan semua tajuk dalam satu kitab. So waktu ini ulama dah mula nampak, okey, ulama ni tulis ni, ulama ni tulis ni, tulis ni. Why not kita buat satu kitab, kita namakan dia Ulumul Quran, kita masukkan semua bab itu cerita tentang Ulumul Quran. So dia buat satu kitab khas cerita pasal Ulumul Quran. Maka yang ini telah dibuat oleh ramai orang, antaranya disebut oleh Syekh Az-Zurqani dalam Manahilul Irfan, bahawa dikata kat sini annahu zafara fi dar al-kutub al-misriyah bi kitabin makhtut li Ali bin Ibrahim bin Sa'id al-Syahir bil-Hufi ismuhu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dia ini ada 30 jilid dan dia ini ada 15 jilid yang tidak tersusun dan tidak lagi diletakkan dalam bentuk yang proper lah. Ini antara penulisan awal. Dan selepas itu adalah orang yang menulis lagi kitab-kitab yang lain, fa yaj'alul unwan al-'am fil ayah al-qaul fi qawlihi ta'ala fi qawlihi 'azza wa jalla wa yadhkurul ayah thumma yad'u tahta hadzal unwan al-qaul fil i'rab. Macam mana dia buat? Dia letakkan ayat Al-Quran, maka dia kata tafsiran tentang ayat ini. Maka dia letak ayat, lepas tu dia letak di bawah ayat itu i'rab dia. Lepas itu dia letak tentang makna tafsirnya bawah itu. Lepas itu dia letak tentang ilmu-ilmu yang lain yang ada di bawah itu tentang Al-Quran. Lepas tu dia letak tentang qiraat. So disusunkan ayat, lepas tu dia letakkan tafsiran, lepas tu dia letakkan i'rab, dia letakkan qiraat, dia letakkan benda-benda lain dalam tu. Ini cara. Maka Al-Hufi, kita kena ingat namanya Al-Hufi, dengan cara begini dianggap sebagai orang yang pertama yang telah membukukan Ulumul Quran. Al-Hufi adalah orang yang pertama yang telah membukukan Ulumul Quran. Selepas itu diikuti oleh orang lain, antaranya oleh Ibnul Jauzi menulis Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Kemudian Az-Zarkashi menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian ada orang lain lagi yang menulis, contohnya As-Suyuti menulis Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu pada zaman kurun keempat, kurun kelima yang ada. Kemudian pada kurun-kurun yang terakhir, maka mulalah penulisan Al-Quran itu kepada penulisan-penulisan yang bersifat maudu'at, tajuk-tajuk khas dalam Al-Quran, dengan style penulisan yang moden. Ini moden pula. Kalau yang ini semua ni yang lama, daripada kurun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang ini moden. Maka banyaklah yang ditulis tentang kitab-kitab yang berbeza. Contohnya di sini dia menceritakan tentang Al-Quran, tentang tajuk-tajuk yang berbeza. Contohnya tajuk I'jazul Quran Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, ataupun kitab Taswirul Fanni fil Quran, ataupun Masyahid Al-Qiyamah fil Quran, ditulis oleh Said Qutub. Ini semua ni adalah kitab-kitab kontemporari yang bercerita tentang Al-Quran, tentang Ulumul Quran, tetapi dengan nafas baru, dengan cara baru, dengan pendekatan yang baru. Dalam masa yang sama juga adanya kitab-kitab yang disebut sebagai kitab Terjamatul Quran oleh Syekh Al-Maraghi, dan di dalamnya cerita tentang Terjamatul Quran dan cerita tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan Ulumul Quran. Dan ini nama-nama ulama-ulama yang lain lah. Syekh Al-Jazairi menulis kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Lepas tu ada kitab Ali Salamah menulis kitab Manhajul Furqan. Kemudian adanya kitab Manahilul Irfan yang merupakan kitab biasa. Kalau orang Ulumul Quran, dia akan belajar, dia akan tengok kitab Manahilul Irfan ni sebagai kitab pemula dia. So ini adalah list nama-nama kitab mengikut kurun. Yang ini anda kena ingat lah. Kurun kedua siapa ada, kurun ketiga siapa ada, kurun keempat siapa ada, kurun kelima siapa ada, kurun keenam siapa ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kita lah sekarang. So bolehlah kita tengok satu persatu untuk kita memahami. Sehinggalah zaman sekarang ini orang masih lagi menulis kitab tentang Ulumul Quran. Contohnya Syekh Ahmad Ali menulis kitab Muzakkiratu Ulumul Quran, nota-nota ulum Quran. Ada juga yang menulis kitab Mabahith fi Ulumul Quran, Dr. Subhi Saleh, Dr. Manna' Qattan, dan juga kita Ustaz Ahmad Muhammad Jamal Abhas ala Ma'idatul Quran. Ini semua ni adalah
ilmu-ilmu ataupun kitab-kitab yang sangat-sangat contemporary. Ini tahun 1990-an dah ada kitab ni. Maksudnya yang tadi tu yang memang tahun orang kata apa tahun yang lama-lama. Ya, ini memang very very new one punya kitab tentang ulumul Quran dengan cara yang berbeza. So ini cerita tentang ulumul Quran daripada kurun kedua sehinggalah sekarang. Habis cerita pasal tu. Sekarang ni kita tengok chapter yang terakhir daripada kita punya tajuk hari ni, iaitu tentang ta'riful Quran. Dah tahu tentang Quran itu apa, sejarahnya mana, dah tahu tentang ulumul Quran, sejarahnya mana, setiap kurunnya, semua kita dah cerita dah. Tapi Quran tak kenal lagi. Mari kita sama-sama kenal Quran kita. Apa itu Quran yang kita sebut ini Quran ini? So, mula-mula kita kena kenal dulu Quran ni apa dia. Quran ini dari segi bahasa, dia boleh datang dalam bentuk mushtaq, isim mushtaq ataupun isim alam yang jamid. Kalau dia isim alam yang jamid, maksudnya Al-Quran ni adalah perkataan yang tak boleh diubah. Itu je perkataan dia. Quran. Tak ada lain. Itu maksud jamid. Kalau dia adalah isim mushtaq, maksudnya dia ada kata asal. So sebab itulah ulama kata Al-Quran ini kata asalnya daripada qara'a. So ini adalah kata asal dia. Daripada kata asal itulah dia menjadi Quran. So itu je. Dia sama ada di isim alam jamid ataupun di isim mushtaq. Saya tak berlebih-lebihan di sini. Anda boleh baca sendiri nanti. Tetapi dari segi takrif istilah apa dia? Istilah yang ini kena ingat betul-betul. Istilah Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabi al-muta'abbad bitilawatih al-manqulu bitawatur al-maktubu fil masahif al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Ini paling penting. Al-Quran itu mesti ada semua ini baru dinamakan Al-Quran. Yang pertama dia adalah kalamullah. Dia bukan kalam manusia, dia kalamullah. Yang kedua dia mu'jiz, bermu'jizat. Al-Quran ini kalam Allah yang bermu'jizat. Dan dia ini al-munazzal, diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada orang lain. Dia mesti turun ke Nabi. Bil lafzil arabi, dengan bahasa Arab sahaja. Al-muta'abbad bitilawatih, membacanya mendapat pahala. Al-manqulu bitawatur, diturunkan secara mutawatir, yang ditulis di atas mushaf-mushaf, tertulis di atas mushaf. Dimulakan dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. So ini adalah takrif Al-Quran secara istilah. Kena hafal, kena ingat, kena hafal sungguh-sungguh-sungguh. So saya ulang banyak kali ni, kena ingat betul-betul lah. Okay. Al-Quran ada nama lain tak? Ada. Al-Quran ini disebut oleh Al-Quran sendiri, dia ada nama yang berbeza. Al-Quran quoted diri Al-Quran ini di-quote oleh Al-Quran bahawa dia ada nama yang berbeza. Iaitu contohnya Al-Quran namanya Al-Quran. Siapa cakap? Al-Quran sendiri sebut inna hadzal Quran. Ni point dia. So dekat sini ayat ni kena ingat. Contohnya dia katanya, apakah dalil nama Al-Quran? So kena ingatlah ayat ni. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran juga diberi nama kitab. Yang ini senang, kalau tak hafal tak tahulah. Iaitu daripada suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab. Al-Quran juga diberi nama Az-Zikr. Az-Zikru. Contohnya dalam surah Al-Hijr Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra. Al-Quran juga diberi nama Al-Furqan. Allah sebut dalam suratul Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah, maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Quran juga dinamakan At-Tanzil. So ini semua ni adalah nama-nama Al-Quran. Apakah sifat Al-Quran? Al-Quran ini sifatnya adalah huda, petunjuk. Buktinya ayat yang ini kita selalu baca, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran ini juga adalah nur. Disebutlah ayat ini, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nuran. Al-Quran ini juga sifatnya adalah syifa, penyembuh. Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Al-Quran itu membawa penyembuh. Hikmatun, Al-Quran itu adalah hikmah. Maka Allah sebut hikmatun balighatun. Al-Quran ini juga adalah mau'izah,
adalah nasihat. Allah sebut qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah sampai kepada kamu nasihat, peringatan daripada Tuhan kamu. Al-Quran juga adalah wahyu. Allah sebut innama unzirukum bil wahyi, sesungguhnya aku ingatkan engkau dengan wahyu aku. Dan banyak lagi nama-nama Al-Quran yang lain, boleh tengok dekat dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu Al-Quran. Namun ilmu ulumul Quran ni apa pula? Al-Quran dah faham. Ilmu ulumul Quran ni apa dia? Apakah ilmu ulumul Quran? Ilmu ulumul Quran adalah al-ilmu alladhi yatanawalu al-abhas al-muta'alliqah bil Quran min haythu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Quran wa tartibih wa ma'rifatul makki wal madani wal nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutashabih wa ghairiha min al-ulum allati laha silatun bil Quranil Karim. Ilmu ulumul Quran adalah ilmu yang mengandungi yatanawal al-abhas, kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada berkaitan dengan asbabun nuzul ataupun pengumpulan Al-Quran dan penyusunannya, ataupun ilmu makki dan madani, ataupun ilmu nasikh dan mansuh, ataupun ilmu muhkam dan mutasyabih, dan pelbagai lagi ilmu lain yang ada dalam ulumul Quran yang berkaitan dengan Al-Quran. Dia juga dikenali, ada orang panggil ulumul Quran sebagai ulumul Quran, ada orang panggil ulumul Quran sebagai usulut tafsir. So kenapa? Kerana ini adalah asas kepada seorang mufassir untuk memahami Al-Quran. Dia mesti faham usul dulu, baru dia boleh tafsirkan ayat. So itulah dia tajuk yang kita tengok hari ini, daripada sejarah Al-Quran dan ulumul Quran, sehinggalah kita memahami apakah itu ta'rif ulumul Quran. Kita akan tengok lagi lebih lanjut tajuk yang seterusnya dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya disediakan soalan lepas daripada video ini. Anda boleh jawab soalan itu untuk kita tengok sejauh mana anda memahami tajuk kita yang kita dah kongsikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.